Takkanlah korang tak tahu lagi, nasi kandar dekat sini antara yang paling top dekat JB. Nasi kandar Hijrah yang dekat area Taman Molek JB ni antara yang pioneer dekat JB tau. Dekat sini kalau tengah hari lunch hour memang beratur panjang, tapi orang sanggup tau datang hari-hari. Nasi dekat sini selain nasi putih ada nasi kuning, nasi biryani. Orang kata joki dekat sini memang power, dia punya kuah campur memang su. Korang tahu tak, nasi kandar Hijrah ni diorang ada sediakan tempahan catering juga tau untuk event-event yang korang nak buat. Contohnya birthday party ke, kalau nak kahwin pun boleh tempah catering dengan diorang. Lauk nasi kandar ada macam-macam jenis korang. Ada ayam bawang, ada seafood yang macam sotong besar-besar tu, semua ada kat sini. Yang ini set lunch weekdays daripada 11 pagi sampai 3 petang. Lina nak bagi tahu korang dekat sini menu ala carte dia semua sedap tau korang. Especially dia punya kari kepala ikan, dia punya lamb shank, sayur-sayur dia semua berasa. Nasi kandar ni kalau nak makan dia, korang tak boleh ambil sikit-sikit. Korang kena ambil penuh pinggan macam ni. Ambil semua lauk yang ada, barulah sur. Sur apa? Suraya. Tu maknanya sedap sangat. Korang tahu tak, kalau makan nasi kandar Hijrah ni kan, bau dia tu memang melekat dekat tangan tahu. Dia punya kuah tu semua sedap. Lina tahu geng diet tu pun senyap-senyap kan tengok video ni. Yang ini korang boleh makan 2 orang, jangan risau. Kena pula dengan air apple juice. Korang jangan lupa datang makan dekat sini. Thank you for watching. Bye.